Anda rasa anda cantik, anda tampan, atau itu cuma ilusi otak anda? Jangan terasa ya. Tapi kecantikan itu bukan perasaan tau. Ianya boleh dikira. Betul, ini kenyataan. Dalam dunia sains, ada satu formula misteri dipanggil Golden Ratio. Semakin hampir wajah anda kepada nombor ini, semakin sempurna anda. Sebab itu, orang yang tidak kita kenal, jika kita terlihat cantik wajahnya, terlihat sahaja ya. Otak kita membuat pengiraan berkadaran dengan nisbah itu. Malahan, dalam anime dan juga animasi 3D, semuanya nampak cantik, comel dan cute. Semua nampak sempurna kerana mereka direka untuk patuh kepada formula ini. Wajah baby doll bukan magic, tapi simetri. Jarak mata, hidung, bibir, semuanya dikira dengan nisbah Golden Ratio. Ramai sanggup ubah wajah mereka demi mendekati nombor itu. Tapi seeloknya, janganlah terlibat dalam perbuatan pembedahan plastik tu ya. Ia tak elok untuk kesihatan dan juga masa depan anda sendiri. Tapi persoalannya, adakah cantik itu sekadar nombor? Kerana wajah yang sempurna tanpa peribadi yang mulia hanyalah topeng keduniaan semata-mata. Jadi, kalau wajah anda hampir sempurna nisbah itu, jangan lupa. Jadilah manusia yang sempurna, cantik di luar dan juga dalam peribadimu. Hehehe. Kalau rasio anda tinggi, boleh tak kita berkenalan? Hehehe.